Untuk butiran lanjut, kita terus saja ke Kuching bersama Malisa Sahari. Silakan Malisa. Ya, teruskan. Terima kasih Syaril dan Siti Murni yang ke-10. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Haji Abdul Mahmud berkata asas dalam kehidupan adalah perpaduan dan keharmonian yang perlu dihargai dalam sesebuah persahabatan ke arah kebaikan di masa hadapan. Tan Sri Haji Abdul Mahmud berkata adalah penting bagi setiap rakyat, setiap apa yang dijalankan dan dilaksanakan adalah berasas Beliau berkata demikian pada Majlis Perhimpunan sempena perarakan Christmas bagi Bandaraya Miri 2010 di dataran Kipas Miri. Tan Sri Taib turut mengingatkan rakyat di negeri ini supaya sentiasa mengimbangi keperluan dan kemahuan mereka dengan yang lain agar mencapai satu matlamat yang sama ke arah kebaikan dan keadilan. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dr. Jos Chan dalam ucapannya pada majlis itu berkata acara itu dapat dimungkinkan dalam suasana dekat berbilang agama di samping kebebasan beragama di negara ini. Acara tahunan itu anjuran Majlis Perbandaran Miri dengan kerjasama 13 gereja di Bandar Miri antara lain bertujuan untuk meningkatkan lagi semangat perpaduan dan keamanan yang bukan sahaja perlu dalam kalangan masyarakat Kristian di Miri, malah juga untuk seluruh rakyat di negeri dan negara ini. Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, Datuk Joseph Salang Gandum berkata, pengujutan kampung-kampung Wi-Fi ini akan dilaksanakan menggunakan sebuah dana pembiayaan pembekal perkhidmatan sejagat, Universal Service Provider atau USP. Beliau memberitahu pemberita selepas perasmian Majlis Perhimpunan Rakyat Satu Malaysia di Pekan Beluru dekat Miri. Jelas beliau, kos untuk pelaksanaan projek ini bergantung pada kedudukan kampung-kampung terlibat di samping kewujudan infrastruktur asas yang diperlukan untuk mengadakannya. Internet jalur lebar. Sehingga 9 November lalu, 23,818 penduduk atau 55.39% orang yang mempunyai sijil kelahiran tetapi tiada MyKad telah berjaya diselesaikan oleh Jabatan Pendaftaran Negara Sarawak JPNS, manakala seramai 6,276 atau 32.73% penduduk yang tiada sijil kelahiran telah berjaya didaftar daripada sasaran 19,171 orang. Ketua Setiausaha Kementerian Mahmud Adam berkata JPNS telah mengambil inisiatif dalam menenggani isu penduduk tanpa dokumen pengenalan diri dengan menubuhkan 5 buah unit khas bergerak iaitu di Miri, Sri Aman, Betong, Bintulu dan seluruh negeri. Beliau memberitahu pemberita selepas sesi perjumpaan beliau bersama agensi-agensi di bawah KDN di Kuching. Datuk Seri Mahmud berkata JPN Kuching telah mencatat sebanyak 3,842 keping MyKad pada bulan Oktober dan November lepas. Daripada jumlah itu, 3,449 telah diserahkan kepada pemohon. Katanya kementerian juga akan mengetepikan denda permohonan lewat untuk pemohon-pemohon tertentu di Sarawak. Butirannya akan diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Sri. Dari Sarawak untuk petang ini, kita kembali ke Angka Sepuri bersama Syaril dan Siti Murni. Silakan. Baik, terima kasih Malisa.